Dalam musim perpindahan pemain kali ini, ada satu kelab kecil dari England iaitu Bournemouth, berada di selatan England. Kelab ni kalau kita perasan baru-baru ni dia telah menjual Dean Huijsen ke Real Madrid dan juga Ilya Zabarny ke PSG. Dan juga dia pernah jual Nathan Ake ke Manchester City. Itu boleh dikata kelab besar jugalah sekarang kan. Jadi kalau kita tengok apa rahsia Bournemouth ni, sebab kalau kita perhatikan kelab ni baru bermain di Premier League 10 tahun lepas, dan kemudian dia boleh mengeksport pemain-pemain belakang back ke kelab-kelab besar dunia, bahkan bukan dengan harga yang murah. Kita ambil contoh mula-mula sekali Tyrone Mings. Dia bawa Bournemouth di Liga Perdana. Selepas perform itulah Aston Villa melihat, oh ni bagus juga pemain ini kan. So tengok rekod dia bagus. Dia pula bersih dari injury, walaupun baru-baru tu baru lepas injured kan. Jadi dibeli dalam harga 20 lebih juta pounds. Nah, bermula dari trend itulah Bournemouth akhirnya mengeksport pemain-pemain belakang dia. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya pemain-pemain yang dieksport ini dia sama ada memang pernah terkenal sewaktu muda, tapi disia-siakan bakat dia, ditambah lagi dengan kerjaya jurulatih yang memang memberangsangkan. Sebagaimana masa mula-mula Bournemouth naik, Eddie Howe tu dia membentuk barisan pertahanan yang memang mantap lah. Walaupun 5 tahun sahaja di kali pertama mereka naik itu, tapi dalam masa 2 tahun kemudian dia berjaya kembali ke Liga Perdana sehinggalah sekarang di bawah Andoni Iraola. Itu pun boleh tahan juga semasa dia main dalam Athletic Bilbao. Jadi pemain-pemain yang datang ke Bournemouth ni dia tak adalah rasa pressure. Nah, ditambah dengan dia tak ada walaupun dia dahulu adalah satu prospek besar, tapi Bournemouth tidak meletakkan satu target. Kau buatlah apa sahaja di sini. Dan bagaimana juga struktur organisasi Bournemouth ini, di mana dalam awal musim 2024-2025 Bournemouth telah mengambil Thiago Pinto dari AS Roma itu sebagai presiden pengurusan kelab. Jadi dia sebenarnya ada latar belakang di AS Roma dan Benfica dalam memilih pemain-pemain. Kita lihat bagaimana Zeki Celik, Tammy Abraham dan nama-nama besar di AS Roma itu, dialah orangnya yang bawa ke kelab. Tapi di 2 kelab sebelum itu, Thiago Pinto rasa berbadan juga. Sama jugalah, bukannya budak pemain bola je rasa pressure. Orang-orang jawatan tu pun pressure juga sebenarnya. Apabila masuk ke Bournemouth, dia rasa satu keleluasaan, sebebasan dalam mengatur, okey pemain ini bagus, pemain ini tak bagus. Semasa Dean Huijsen ni dia ada rumours akan dibeli oleh kelab-kelab besar, si Thiago Pinto ni dia siap kata, alah, ini macam menang nombor ekor ni. Sebab bagi dia, kalau berjaya pun dijual dengan harga mahal sekalipun, bukannya satu kerugian bagi Bournemouth untuk mencari pemain-pemain yang lain. Sebab seperti mana saya jelaskan, Thiago Pinto ni ada rekod yang bagus dalam mencari pemain. Kita lihat saja, Dean Huijsen ke Real Madrid, Ilya Zabarny ke PSG. Harga dia bukan murah. Nah, Milos Kerkez pun sama dalam target. Jadi siapa yang tinggal sekarang ini? Ada beberapa pemain-pemain seperti Marcos Senesi, itu pemain muda juga, dengan Julian Araujo yang mana telah menunjukkan satu perkembangan yang bagus dalam akhir musim. Kita dapat lihat bagaimana pemain-pemain muda itu boleh membentuk build up yang bagus dengan pemain-pemain senior yang lain. Jadi bagi kelab, dia tak rasakan satu kehilangan. Jadi inilah rahsia bagaimana Bournemouth ini berjaya menjadi kilang pemain belakang Liga Perdana Inggeris dan berjaya menjual dengan harga yang mahal ke kelab-kelab besar di dunia.